Hai, jadi hari ni kita ada customer special. Nama dia Salah lah. Dia ni nak grooming dengan kita. Hari ni dah ambil special grooming. Jadi mungkin korang kenal kot bapak dia siapa. Nama bapak dia Ajak Syirok. Jadi sebelum kita tunggu, kita start potong kuku. Tak salah. Panjang kuku dia. Kayaknya marah dia. Kecil dah. Kata kan. Okay, jadi dekat ekor ni ada minyak lah. Kita panggil start tail kan. Jadi kita akan pakai guk untuk hilangkan start tail tu. Cara letak guk ni senang je. Korang selak dulu bulu yang ada start tail ni. Nampak tak ni kan? Sini-sini ni. Ni start tail lah. Tapi ni kira tak banyak lah. Sikit sapu kat bulu dia ni. 5. So lepas kita dah letak guk kat badan dia, bagi lekat minyak, kita nak mandikan dia pula sekarang. Okay, sabar. Tengok video dia. Dia kat liter tu Muka bapa mandi marah. Jadi lepas kita dah siap mandi, kita dah keringkan, kita letak dalam blower pula. Berat ni. Kita bagi dia kering. Okey. A few moments later. Tada, dah siap. Jadi ini adalah hasil lah kita grooming tadi kan. Jadi kalau korang nak juga mandi dekat Kes Sontang, korang boleh hantar dekat kita.